Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kudung. Hari ini saya berada di Arta Life. Ada buat latihan sikit dekat sini. Saya berada dalam bilik latihan. Dan sekarang ni saya nak pergi lepak dekat luar untuk dapatkan udara dan cahaya matahari yang lebih baik. Okey, jadi saya kena pindahkan kerusi ni. Adakah saya boleh pindahkan kerusi ni sendiri menggunakan kaki palsu? Jom kita tengok. Okey, mula-mula saya kena kangkang dulu untuk saya rendahkan badan saya, supaya bila kita nak angkat beban ni kita akan menggunakan lutut dan bukan pinggang. Okey, alright. Sekarang saya angkat. Okey, guna apa-apa cara yang memudahkan saya. Okay, saya kena tunduk sikit sebab takut sangkut dekat atas ni. Okey, ngam. So kita akan bergerak untuk pindahkan kerusi ni. Okey, alright. Macam biasa, nak turun, kangkangkan kaki, luruskan lutut palsu, bengkokkan lutut yang betul, dan letak. Okey, dan saya duduk di sini, hirup air sambil menikmati pandangan luar. Dan sekarang ni kenalah tutup seluar bagi nampak sopan sikit. Inilah kegunaan zip tu untuk cover seluar. Okey, itu saja. Terima kasih sebab tengok. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kudung.